gram di tangan saya hari ini dah cecah RM6,100. Dengan memiliki 10 gram, cukup untuk jadikan sebagai dana kecemasan, pusingan modal untuk bisnes kecil ataupun untuk jadikan deposit kereta. Bezanya bila tuan-puan simpan emas dan simpan duit, simpanan duit akan terhakis oleh inflasi. Nilai dia makin tahun makin susut. Berbeza dengan emas, nilai dia makin tahun meningkat. Purata kenaikan harga emas adalah 10% setahun berdasarkan sejarah. Tapi emas akan terus bernilai. Tuan-puan nak bermula simpanan emas, tak perlu tunggu ada bajet besar. Adanya akaun emas Cap Public Gold, tuan-puan boleh mula menabung dengan bajet minimal RM100 tanpa komitmen. Ada saja duit boleh terus alihkan dalam bentuk gram emas. Simpan sikit-sikit, lama-lama simpanan kita jadi bergram-gram. Sebab dalam bentuk emas, kita tak rasa nak belanjakan duit dan makin semangat untuk kita menabung. Boleh target 10 gram dalam masa setahun. Dalam masa 5 tahun, tuan-puan ada 50 gram emas, yang mana nilainya hari ini hampir RM30,000. Bermula dengan langkah kecil hari ini untuk simpanan masa depan tuan-puan dan selamatkan nilai kekayaan tuan-puan dalam bentuk aset emas fizikal. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas dengan Public Gold, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio untuk Bihar bantu sebaiknya. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Bihar rapat-rapat.